Hai, Assalamualaikum semua. Saya Fizo Omar. Salam satu Malaysia dan salam kepada semua belia di luar sana. Okey, harapan saya untuk bajet 2013 ni, sebagai seorang belia, saya mengharapkan sesuatu yang luar biasa daripada kerajaan kita sendiri, supaya ada, maksud saya luar biasa tu supaya kerajaan memperuntukkan dana ataupun bajet demi menolong golongan belia memperkembangkan bakat masing-masing. Contoh, sebagai saya seorang pelakon, ikon belia dan juga businessman, untuk memajukan bisnes saya perlukan dana dan sokongan daripada kerajaan. Pada saya, sokongan tak semestinya berbentuk wang ringgit, tetapi mungkin saluran yang betul. Contoh, saya nak mengeksport barang saya tahu kerajaan telah menjalankan sebelum ni, tapi kalau boleh gandakan lebih perhatian kepada belia, sebab belia adalah pewaris kepada negara dan bakal pemimpin negara. So, bila untuk belia kita sebenarnya banyak yang kreatif. Belia Malaysia ni, saya admit, banyak yang kreatif. So, kalau setakat kreatif je tapi tidak melalui jalan dan saluran yang betul, kita tak ke mana. Dan juga kadang-kadang kita kesuntukan dari segi modal untuk memperkembangkan perniagaan, contohnya sebagai anak seni memperkembangkan bakat dia sendiri. So, kalau boleh ada setengah pihak yang mengetengahkan bakat-bakat belia dan idea-idea kreativiti belia ni, supaya dengan secara tak langsung boleh mengharumkan nama Malaysia dan meningkatkan taraf ekonomi negara kita itu sendiri. Itu harapan saya sebagai ikon belia.